Selamat datang ke Kilang Dr. Hanan di Muar Johor. Hari ini kita buat full factory tour untuk anda saksikan sendiri apa yang ada kat dalam bangunan yang besar megah ni. Jom. Cepat. Laju sikit. So kilang ni kita ada 3 bangunan. Sebelah kiri saya ialah gudang dan sebelah kanan ni kita ada 2 unit untuk manufacturing production semua. First kita masuk ke area gudang, tempat kita simpan semua kita punya stok dan produk Hanan Medispa. Okey, ini dia kita punya gudang. Satu gudang ni hanya untuk simpan segala stok skincare dan hair care untuk Hanan Medispa. So right now kilang ni full sebab kita tengah prepare untuk Raya Haji. So boleh masuk kat dalam semua. Semua produk dalam ni untuk skincare dan hair care supply kepada 140 cawangan Hanan Medispa di Malaysia, Indonesia dan Brunei. Tengok besar kan? Okey, nak tengok set Raya Haji 2026. Ni dia. Tumbler ni oi, expensive ni. Eksklusif, mahal, berkualiti, ramai orang pakai. Kita ada special edition untuk Raya Haji, color hijau, percuma tumbler, siap dapat voucher istimewa untuk anda claim kopi percuma di mana-mana cawangan Kopiku di seluruh Malaysia. Lepas tu ada produk misteri. Produk ni first time kita launching khas untuk Raya Haji. Siapa nak terus sekali spray, terus muka tegang, cantik, menawan, beli set Raya Haji ni. Mandi wajib. This is where the magic happen. Selamat datang ke Makmal Dr. Hanan. So kat sinilah yang tempat kita merumuskan formulasi baru untuk skincare dan kita buat macam-macam testing kat sini untuk pastikan produk Hanan Medispa berkesan dan berkualiti. All the machine memang up to date, paling canggih. Kita ada our 2 chemist yang tengah buat testing dan formulasi untuk produk-produk baru. So setiap kilang, kalau kilang tu memang proper, kena ada proper makmal macam ni. Ini lab kedua, makmal kedua. Lab ni khas untuk test mikrob. Nak test produk tu selamat ke tak, ada bakteria ke tak, ada kuman ke tak. So setiap produk yang dihasilkan, formulasi baru, kita akan buat testing, check selamat ke tak. So kilang Hanan ni memang tip-top kita jaga kan. So kat dalam micro lab ni kita ada microbiologist khas untuk checking keselamatan produk-produk. Tu sekarang dia tengah test tu, ada kuman ke tak dalam produk Hanan dan produk-produk lain. Di makmal ini juga yang kita berikan peluang kepada para pelajar daripada universiti, contoh macam USM dan UMK untuk menjalani latihan, dan ada juga pihak-pihak yang menggunakan makmal kami untuk buat testing kepada produk-produk mereka. So makmal ni bukan setakat untuk Hanan tapi untuk kebaikan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Okey, kita kat dalam kilang Hanan Medispa sekarang. So semua kena pakai bersih-bersih sebab tempat ni sterile. So saya nak cerita kat korang apa yang berlaku kat dalam kilang ni. Setiap barang dan produk yang masuk, kita tak boleh isi terus kandungan ke dalam botol tu. So kalau botol masuk, first kita kena cuci dulu. So bilik ni khas untuk cuci botol. Walaupun kita dah order botol yang baru, setiap botol yang sampai kena cuci dulu. Kita punya alatan khas ni kena cuci bersih-bersih dulu. Lepas tu botol tu dah cuci, kita keringkan. Lepas tu kita guna UV light dengan ozon untuk make sure botol tu betul-betul bersih, suci. Barulah boleh kita bawa ke production. Next room kat sini pula. Jom. Bila kita beli raw material, bahan mentah pada luar, kita tak boleh guna terus. Setiap bahan mentah yang bawa masuk ke dalam kilang ni, kita kena letak dalam bilik pengasingan. Mari sini tengok. Ni tempat bahan mentah. Sebelum mixing ni yang baru sampai daripada supplier. So sampai kita tak boleh guna terus, kena simpan dalam ni. Lepas tu kita keluarkan balik, kita buat checking balik, hantarkan makmal tadi. Lepas minggu ada kuman ke tak, kalau ada kuman, buang. Kalau bersih, barulah kita proceed kepada proses pembuatan, which is the next room. Selepas kita dah check bahan mentah tu bersih, suci semua, kita timbang dulu. So satu bilik khas ni just untuk timbang je, untuk kira-kira je. Sekarang orang cakap tempat paling mahal ialah petrol pump kan? Salah, ni lagi mahal. So dalam kilang ni, 2 bilik ni ialah macam jantung lah. Tempat paling mahal ini ialah mixing room, yang mana mesin ni berharga memang kereta Mercedes, Ferrari lah. So kita ada 2 bilik mixing ni. 1 Ferrari tak cukup, 2 Ferrari kita ada.
Okay, so berbeza-beza kegunaannya. Saiz dia, kalau yang kecil kita guna yang ni. Mixing room ni kita ni untuk mix produk yang banyak, kita guna mesin ni. Sebab apa color berbeza? Yang ni kita pakai color kuning, yang tu color putih. Kalau kita nak mix produk yang ada vitamin C ke apa, kita tak boleh guna color putih. Kalau guna color putih, vitamin C tu akan hilang dia punya function. Sebab tu kalau nak mixing produk yang ada vitamin C, kena pakai special lampu, which is lampu warna kuning ni. Tadi dah siap mixing, dan barulah produk tu kita masuk ke dalam botol. Untuk masuk dalam botol ni tempat dia. Ini kita punya final process. Tadi dah filling, lepas ada botol dah siap, masuk dalam kotak. So macam tadi juga kita ada dua section, satu yang manual, satu yang automatic ni. Okay, mesin yang ni untuk automatic, tapi sebab hari ni kita tak guna volume besar, kita pakai manual dulu. Kalau tak, kita akan pakai mesin ni lah untuk automatic. Untuk produk-produk yang best seller, yang dalam jumlah yang banyak, kita akan pakai automatic punya mesin ni.